Pada pengguna Luno sekalian, video ni untuk korang, so korang kena tengok sampai habis. Saya akan melakukan sedikit update on Luno. Okay, previous video saya ada membuat yang Luno dah ada staking. Staking ni senang faham dia, korang ada sesebuah kripto dan korang nak hold untuk lama, so korang boleh masuk dalam staking. Sebab apa tau? Korang akan dapat interest. Okay, dia ibarat macam interest ataupun dividen, di mana korang akan dapat kripto korang tu lebihan ikut kepada percentage yang diberi. Dan dalam Luno ni ada sehingga 11% setahun yang korang boleh dapat. Okey, sebagai contoh macam coin Atom ataupun Cosmos. So sekarang ni untuk staking dalam Luno ni dah ada 7 coin. So mana-mana aset di antara 7 ni, kalau korang hold, korang boleh stake. Ataupun kalau korang nak stake semua coin ni pun lagi bagus. Sebab apa? Korang akan dapat additional rewards ataupun free passive income dengan benda ni saja. Dan juga kepada Muslim investor ataupun trader, korang kena tahu sekarang ni dalam Luno dah ada bahagian syariah compliant. So korang dah tak perlu nak check dekat mana-mana, dalam tu sendiri ada tulis coin ni syariah ataupun tidak. Dan juga kalau coins dalam Luno ni memang dia dah tambah banyak lah, lebih daripada 40 ke 50 coin yang baru masukkan dalam Luno. Dan kepada sesiapa yang masih lagi tak tahu, Luno ni antara beginner friendly punya exchanger dalam Malaysia. Juga Luno ni antara salah satu exchanger dalam Malaysia yang diluluskan oleh SC Malaysia. Kepada sesiapa yang korang tak pernah menggunakan Luno, korang nak start invest dalam Bitcoin ke Ethereum ke XRP ke, korang boleh start dengan menggunakan Luno. Korang nak tengok tutorial saya dekat mana? Korang pergi dekat platform merah, korang type nama saya Ismail Luno, akan ada banyak list tutorial Luno yang saya pernah buat. Dan korang boleh dapatkan free RM75. Memang dia akan masukkan dalam Bitcoin kalau korang menggunakan kod dan juga link yang saya letak dekat bio. So korang boleh pergi register sekarang. Korang boleh pergi guna. Untuk yang dah ada Luno, tengok balik video ni, korang boleh tengok update saya. Okey, ada banyak staking, banyak coin, ada bahagian syariah compliant dan ada banyak lagi. Okey.